Jika mempunyai gejala penyakit berjangkit, kita hendaklah memakai mask sekiranya ingin keluar ke tempat awam. Kita hendaklah mencuci tangan dengan kerap untuk mengelakkan daripada terkena jangkitan. Kita hendaklah mempraktikkan etika batuk yang betul dengan menutup mulut menggunakan sapu tangan ketika batuk. Saya tengah kuarantin. Jadi, kalau kuarantin, kita kena ada satu tempat khas dan yang berasingan daripada orang lain. Macam saya sekarang. Jadi, saya kuarantin dulu. Faiz, apa kau tengok ni? Dah 1,000 orang pesakit dan macam pak dekat Kuala Lumpur ni. Bukan 2,000 orang ke? Taklah. Cuba kau lihat ni angka ni. Aku dapat maklumat ni dekat portal rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia. Oh, macam tu rupanya. So, kita nak mendapat maklumat daripada sumber yang sahih. Okey, beres. Ni buat Faiz. Man, jangan dekat-dekat. Kenapa? Kita kena ada penjarakan sekurang-kurangnya 2 meter antara seseorang dengan seseorang supaya tidak terkena penyakit berjangkit. Okey, letak dekat situ. Okey, saya letak di sini Faiz. Okey, terima kasih Aiman. Jangan lupa guys. Faiz, kau dah ya? Mana aja kau? Jangan, tak boleh minum. Kenapa? Sebab aku tengah ada penyakit. Kalau kau minum, kau mungkin terkena gejala yang sama macam kena. Jadi untuk elakkan kita terkena penyakit berjangkit, jangan kongsi alatan peribadi kita dengan individu yang tidak berjangkit. Okay, saya selok sikit lah untuk cucuk. Okey. Okay, tahan sikit. Okay, dah. Okay, jadi segera dapatkan vaksin untuk mengelakkan diri anda terkena penyakit berjangkit.